lupa subscribe Ki Hijau. Assalamualaikum. Hari ini kita berada di Putrajaya Challenging Park, sempena National Champion Mountain Bike. Cari parking. Memang agak sukar lah, parking penuh. Slow cek parking ni. Assalamualaikum. YouTuber. Kita salah ni. So hari ni bawa budak-budak Tak tahu rumah. Oh, tahu rumah. Okey. Tahu rumah lah, PKBM Allah Akbar. Sihat Nombor 2 ni jaga hormat sikit. Ya. Hai. Zukri Tahir Saya menyantuni kawan-kawan. Okey, ini hari memang tak nak menang kan? Tak nak menang. Sampai menang. Okey. Saya rasa bertuah hari ni sebab saya masuk dalam channel paling masyhur lah sekarang ni, ya, YouTuber. Kip mewakili. Okey, kategori Latihan hari ni latihan. open. Kategori saya apa? Cuba elite tapi hari ni. Okey. Kategori master ke? Master apa? Master A. Master A apa umur dia? 3644. 3644. Syarul? Master B. Master B umur 45 45 ke atas. atas. Okey. Wan sama dengan awal Okey, Master A. Okey. Ulang Zukri kategori Master B. Belum dah dapat duit dah. Ini dia sahabat saya ni. Macam mana? Okey. Okey. Mewakili negeri mana? Johor. Johor ku. Oh, ini sahabat lama saya ni. Nombor 1 sekarang. Okey, mana? Sihat Macam mana? Aku macam ni Mi mana? Mi ada tak? Ada. Dia mana? Mana Tak, dia Selangor. Dia Selangor lah. Dengan Fazli. Dengan Fazli dengan. Tapi aku kena titik dengan dia. Aku nombor 3. Oh, dah habis dah. Korang dah habis dah? Kita orang dah habis. Dah habis dah? Nombor apa? Junior aku nombor 3, junior aku nombor 1. Alhamdulillah. Tahniah. Alright. Diikuti rapat oleh pelumba daripada Ini Johor, kemah-kemah Sabah. Digunakan para pelumba dan tim negeri. Untuk Women Under 23 dan akan dilepaskan kepada Women Junior. Ini camp Selangor. Satu Pahang, satu Terengganu. Camp Sabah, Sarawak, Terengganu. Persaingan Ni camp Tin Helas. agak terbuka. Ada 3 Belum. Ini kemah tim Kuala Lumpur. And then yang ini Johor. Okey, kita bersama Kirin. Camp mana ni? Oh, Perak. Syahid Tumpang duduk. Alah, tahniah Syirah champion semalam. Alhamdulillah. Nombor dia kata je. Macam inilah national champ. Kita gaskan kita kat camp Selangor bersama coach Syahrin Amir. Meh, macam mana anak buah? Salam Meh sikit. Siap Meh. Anak buah macam mana okey? Aku tak siap nak buat okey. Anak buah semua okey semalam ada podium Meh? Ada. Oh, tahniah Meh. Memang menjadi Syahrin Amir bawa Selangor ni. Okey good luck. Ni dia Taman Cabaran PCP. Dia bukan MTB je. Dia ada juga skate punya park. Ni fasiliti untuk cuci basikal
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bersama lagi jumpa lagi. Ya, Helmi Jumari. Mana? Kedah ke apa ni? Bukan takung kan? Bukan. Kedah ke apa ni? Kedah? BMW tak dah. Individu. Polis. Individu. Okey. Okey. Majikan kita PRM. PRM kategori elite Okey, kenapa? National champ ni. Tak ada. Saya sekarang dah pencen jadi YouTuber je. Hotel kereta. Ini ada Helmi. Ni tim Kedah. Ni okey Mi Ayub mana? Ayub kat bawah. Oh ada? Atas. Ni camp Kedah. Tim Kedah okey Gus? Okey Semalam berapa podium? Semalam kita bawa satu national champ JC. Hari ni kita nak ambil lagi 2. Lagi 2 okey. Good luck, all the best. Ini dia. Bersama Ibu Rina. Dan juga adik Rina. Bos sampai. Bostan ya? Bostan. Okey, sekarang tengah berlangsung acara Women Elite Women Elite Rina. Women Junior. Sekali lepas. Okey, Women Elite, Women Junior. Okey, dia orang lepas 2 minit untuk mungkin untuk menjimatkan masa lah kot. Ni. Busy ada busy. Busy takkan ke Swajin. Takkan kayu NTB dekat road je. Bila dah masuk off-road? Gaya gaya nanti kita training. Ni dia Abang Boy. Kategori master ni hari. All the best Good luck ini dia. Supporter kuat bagi anak-anak mereka. Ni supporter kuat. Okey, saya lagi Bila sampai? Dah 3 hari pagi. Pagi ni baru sampai. Oh ya ke? Asal lambat? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salam takziah. Settle dah. Alhamdulillah. Ni Mak Yam. Nenek Yam. Atuk Yam ni. Saya ni daripada keluarga Adam. Ya ada, Allah Akbar. Okey, ni dia supporter yang tak pernah jemu ni. Kalau pergi event mana-mana muka-muka ni ke ada ni semua ni. Jangan Mariam. Dah ada. Waalaikumsalam bang. Sihat bang Ya, alhamdulillah. Ini hari semalam ada semalam. Kak okey kak sihat ni. Bawa cucunya ni. Okey. Pakai handphone. Proses pengambilan dan Mamu okey Mamu? Takut dah tutup. Okay, kata-kata hari ni selamat berjaya, selamat berkayuh, semoga naik podium. Dan tua-tua pun tak sedar diri. Baik Mo. All the best. Ini pemandangan daripada grandstand tingkat 1. Tu kalau tengok ujung tu Pikun dengan Dina. Pikun dengan Dina mendahului. Ini jalan untuk menuju ke feeding area. Rina di situ. Ni geng-geng AGPG. Kabar Rina. Bang, saya bang. Tahniah bang. Tahniah benda. Saya tengok sangat nama abang punya lah. Kasih kan? Allah. Siap Kayu tak kuat dah, ni kuat sekarang. Itulah. TikTok Kita bagi manfaat kepada orang-orang ni. Dia yang tak pernah tengok PCP macam mana bang kan. Ni dah PCP. Kita ada track yang bagus tapi kita SEO kurang kan.
kat sini kan. Kalau saya tengok Indo semalam yang dia punya tu. National Champ, track dia biasa je. Situ je. Situ pusing patut kena tight kan. Macam tu je. Kalau sini teknikal ni. Betul. Saya okay bos, malam saya tengok dekat Indo ni kan, dekat Indonesia punya National Champ, track dia tak macam kita ni yang banyak teknikal PCP ni. Kan kalau tengok semalam live kan dekat YouTube. So kita kat sini teknikal banyak bang. Tapi kenapa tu bang? Kita punya apa masalah rider kita sekarang ni? Salah jurulatih. Salah pengurusan. Salah rider. Itu je punca dia. Okey, jadi semua salah lah. Inilah jurulatih dia ni. Ini jurulatih. Terima ke jurulatih salah ni? Kalau kita sebenarnya tak dapat support. Tak dapat support pada pihak tertinggi. Support dari segi apa tu bang? Daripada segi bawah kita dah macam tim KL semalam kita menang junior bawah 16 tahun nombor 1, nombor 3 dengan nombor 4. Dah bagus. Patut benda-benda macam ni, perkara-perkara macam ni jadi PKLBM kena tubuhkan satu betul-betul yang sekarang dah ada biro PKLBM lah untuk motorbike. Tapi kita buat bersungguh lah. Maksudnya masih ada camp, masih ada pergi perlumbaan yang berkualiti, barulah kita boleh berjaya. Jadi kita dengan Indonesia pun kita ketinggalan, dengan Filipina pun kita ketinggalan. Jadi macam mana kita nak bersaing? Kita hebat di sini je, tempat kita hebat. Tapi bila pergi lumba macam yang lepas-lepas, kita bawa balik pada Filipina, kita bawa balik pada China. Memang kita pergi ada lagi macam-macam lah. Tapi itulah tahap kita. Okey, baik. Maksudnya kat sini perlu ada kesinambungan lah bang Betul. Kesinambungan lah Kita ada support daripada macam mana kita berjaya sekarang lah. Macam Datuk Azizul, support daripada mana? Pihak tertinggi. Maksudnya pihak tertinggi PKLBM, MSN, Kerajaan Malaysia support. Jadi kita dapat melahirkan rider-rider track yang bagus, yang berkualiti. Tapi untuk tim road, tim mountain bike, kita hebat. Bagi saya hebat di Malaysia sahaja. Sangat hebat lah bang Sangat hebat di Malaysia. Tapi untuk pergi SEA Games, kita nak dapat SEA Games, nak dapat pingat emas pun susah. Daripada masa zaman saya dulu, kata memang kita tiap-tiap tahun SEA Games, tiap-tiap 2 tahun sekali memang kita menang gol. Jadi patut kita dah SEA Games dah kita dah bagus, patut kita target tahap lagi besar. Asia Cycling, Asia Games sepatutnya. Okey bang, terima kasih banyak atas pandangan bang. Banyak pula cakap. Tu banyak tu nampak coach cakap Kita berharap biro yang baru ni dapat merubah segala-galanya. Biro yang baru ni Deneja okey baik. Okey kita harap Deneja lah. Untuk buat sedikit perubahan lah sekurang-kurangnya untuk scene mountain bike kita kat Malaysia ni. Kita punya facility track yang sangat baik lah pada saya. Ini kategori women under 23. Junior 23. Ada 23, Farah ni. Kedah, tu junior. Sarawak, Sabah. Boleh Farah. Oi, best track ni. One shot. Kita menuju ke feeding area. Tim Selangor. Yam Tim Selangor. Ya, ni dah komisar kita Abawan. Saya dah kurus lah. Betul Aman dah kurus Aman. Bang sihat bang. Alhamdulillah. Allahu Akbar bang. Sihat bang. Alamak steady ni Aiman. Orang kuat ni. Inilah dia. Abang Eja suruh kurus. Betul lah kurus Aman ni orang kuat Hellas ni. Siap bang. Sihat. Siap. Aduh baik. Rider Sabah jauh datang. Ni tim feeding. Sini dah feeding area. Coach jangan muka garang coach. Tak, saya bangga masuk abang punya YouTube ni. Alamak. Ini tim feeding. Ni tim feeding area. Ni tim feeding. Kat sini rider-rider akan datang untuk feeding, technical dan sebagainya lah. Zal, boleh salam. Ambil video dulu. Salam. Tak ada ni. Rekod dia dulu. Siap
Ikut tunggu saya punya keluar. Mi. Ada Mi. Tahu tak Dam? Okey Dam Tak masuk Dam Bagus, support team tu penting tu. Jadi, sihat ni. Peluk sikit. Sihat Alhamdulillah. Okey. Semua okey Semua steady macam ni dah. Ni. Oh ni Terengganu, ni anak K. Apa nama tak ingat lah apa nama dia. Ni leader untuk woman, Pikun dan juga Dina sedang mendahului. Dia tambah sikit. Wah, good fight. Tambah sikit. Ini bersama parent Balkis Parent Balkis, supporter dari Johor ni. Dari tim Johor. Siap Allah sallallahu alaihi wasallam. Siap Balkis ni okey? Okey. Balkis kategori 23 tengah ongoing. Ni bersama ayah dia. Maknya mana? Maknya kat bawah. Oh, maknya ada. Alright. Nas. Salam Nas. Alhamdulillah. Ada sihat Alhamdulillah. Siapa datang ni? Ada siapa rider masuk bawa? Hari ni ramai. Ini ramai Junior ada. Oh tengok dia ada tag tu. Oh lama malu. Alamak, ini sekarang bukan biasa-biasa ni. Tak kosong lah. Tak kosong lah. Okey lah sihat Alhamdulillah. Aduh. Yang ni bukan support anak, ni support suami. Kita ada penamat untuk rumah 523 tempat ketiga. Ni ada rider tua ni. Ada rider tua. YouTuber ni lah. Ada rider tua. Ada habis. Tapi itulah YouTuber takut nak masuk. Apa benda ni Pak? Ini apa? Sihat Pak Sihat Pak Apa benda? Biasalah. Kamu saja. Apa benda? Hari tu buruh. Ni pokil ni turun. Lagi dekat ICO ni, ICO. Mi, kata sikit-sikit Mi, apa Mi? Mi? Mana budak-budak Jemori? Hilang. Inilah budak-budak Jemori. Elmi, kau je yang tak pergi Jemori. Inilah muka-muka budak Jemori, kau tahu Mi? Ni, muka podium tiap minggu ni. Ni tak tahulah manager ni apa cerita ni. Nombor ada. Nombor ada. Dah pasang. Baik-baik kasih aku nombor tu, aku buat run jadi. Gantung tak ada. Aduh. Belum sampai. Hari ni rider saya Awal akan bawa kamera untuk kita shoot. Oh, ni benda. Untuk dapatkan trail. Ni VP. Kena duduk depan dia lah. Antara prospek yang akan podium top 3 ni hari. Ni pun Zuki Tahir. Adalah. Emi Jumari. Atas apa ni? Roller. Memang datang nak lembur ni? Lores master Lores kali dengan Helmi. sebenarnya open. Akan berlawan dengan Helmi. Ada seorang ada. Tak tahu tengok beritahu dia. Okey, kategori Master A, Master B dah dipanggil untuk ke collar box. Okey, jap. All the best. Hadirin yang amat sekalian, ini collar box untuk Master A 2026 bagi acara XCO untuk kategori yang seterusnya, iaitu kategori Man Master A dan ni hati-hati. Ni dia. Lomba-lomba yang terlibat untuk kategori Man Master A dan juga Man Master B. Terusnya lomba 114 Muhammad Fauzi bin Abi Aziz. Kali jika ikuti Muhammad Emi bin Jumari 115 daripada PDRM. Lomba 116 Muhammad Afifi bin Zaid. Lomba 117 Muhammad Ibrahim bin Yusuf. Jadi harap para pelomba bersedia
untuk Sekarang dia akan jadi gelap sendiri lah. dilepaskan mengikut waktu yang telah pun ditetapkan. gelap pun tak ada masalah. Okey. Nanti dia mati. Tak payah siap apa dah. Cuma kalau longgar kau tak kasi. Okey, 1, 2, 3. Dan seterusnya di belakang untuk regional Master A adalah Master B. Sekali lagi lah guru yang pertama. Nomor 1, 2, 3 Muhammad Zubin Bertahir. Nomor 1, 2, 0 Nomor Berti Berosli. Nomor 1, 2, 1 Ikhwan Zabri bin Muhammad. Nomor 1, 2, 2 Syarul Hadi. Nomor 1, 2, 4 Boy bin Durah. Dan nomor 1, 2, 5 Jafri Rahman. Hari ada 6 nomor untuk kategori Master B dan 6 nomor untuk kategori Master A. Ini untuk makluman Master A. Iwan Pon 3 pusingan dan Master B juga 3 pusingan. Okey, untuk kategori Master A, Master B, sebelum ni kita ada maklumkan 4 lap. Tapi disebabkan kesubukan masa kita reduce 2 kategori ni kepada 3 lap. Saya akan lepaskan kategori Master A, diikuti 2 minit selepas tu baru Master B. Okey. Siap sedia untuk dilepaskan untuk main Master A. We will start in the next 15 seconds. Riders ready? Untuk dilepaskan anak mereka untuk main Master A. Kali 3. Di kategori Master A. Elmi jemari depan ikut oleh Fifi. Okay guys, sebentar tadi kita dah saksikan di mana perlombaan bermula di starting point. Okay, sekarang ni aku cuba terangkan lebih lanjut berkenaan dengan trail PCP ni bagi mereka yang belum pernah sampai ke PCP ni, belum pernah kayuh di sini. Okay, ini kita di kategori Master A Master A, rider aware daripada Putra MTB. Okey, daripada starting tadi akan melalui tarmac, melalui jalan simen, and then seterusnya sekarang ni menuju ke entrance untuk trail. Aku cuba explain mana yang aku boleh ingat lah sebab aku dah lama tak masuk PCP ni. Okey, ini adalah downhill pertama untuk ke off-road.
Okay guys, tengok di sini PCP ni dia punya track dia memang terbaik lah. Walaupun semalam hujan lebat, tapi hari perlumbaan kita boleh tengok track dia tak kering, and then tak terlalu basah dan tak ada lecak-lecak lah. Memang nice lah. Untuk condition track pada perlumbaan kali ni memang nice. Okay, kat sini sebenarnya sini climb small climb, zigzag climb dengan technical, dengan ada akar dan batu-batu kasar sikit lah. Okay, ini boleh katakan kawasan kebun getah lah. Okay, dan juga pokok-pokok liar hutan. Okay, tadi dah short climb zigzag, dan ni sekarang dia jalan dia flat je ni. Flat tapi still technical lah. Okay, kat sini ada climb sikit, climb kecil sikit. Ni pun technical juga dengan batu-batu besar dia ada. Okay, then dia flat balik. Dia boleh katakan 90% untuk track kali ni adalah single trail Okay, ni dah section downhill sikit. Okay, nampak tak akar-akar tu bersimpang siur. Kalau hujan, kalau lecak lagi teruk ni. Tapi PCP insyaAllah tak ada masalah jika berlaku hujan, kerana persiapan track ni dia dah siap dengan piping, saliran air semualah. So tak ada air bertakung. Okay, ni dah section yang pertama tadi. Okay, ni sekejap lagi kita akan masuk section yang kedua. Nampak tak climbing dia semua technical lah. Boleh katakan semua kawasan technical. Okay, ini downhill. Kita akan menuju ke rock garden. Tu ada drop sikit sebenarnya tu. Tu dia punya berm. Okay, kalau korang nampak ada dua signage tu, satu merah satu hijau. Yang hijau tu untuk beginner lah, yang merah ni untuk advance. Okay, dia akan kanan masuk lane merah. Okay, ni dia rock garden, rock garden pertama. Ni dia climb tu, dia climb, dia turun, dia climb balik, and then dia turun balik. Ni turun ni memang memerlukan skill lah. Lenggok badan nak kena lembut lah. Kalau badan keras memang menyasar lah. Kata orang Perak menyasar. Okay, bila dah turun sampai habis finishing. Okay, ni adalah section climb sebenarnya ni. Dia climb. Climb dengan akar-akar lah. Akar bersimpan siur, nampak tu. Nampak je kecil sebenarnya, akar-akar dia besar juga ni. Dia nak kena lift handlebar tu. Sebab nak cari laluan dia, nak cari route dia susah sikit lah. Okay, lepas tu dia ke kiri ni pun climb ni. Ini pun climb. Okay, yang depan tu nanti dekat kanan dia tight corner lah, tight corner. Ni gearing nak kena betul. Salah gearing memang tak boleh naik. Lepas tu pula dia punya entrance tu, bila kita dah corner tu, dia tanah dia, permukaan dia tak rata lah. Ada longkang air lah, ada batu lah. So memerlukan technical lah. Nampak tak? Memang ini climb ni, ini climb lagi ni. Ini climb lagi. Ini kalau tak ya memang pacak dah hari ni. Okay, so ni climb lagi. Ini bukan flat ni climb lagi. Dia akan exit ke gazebo nanti. Okay, ini dia ambil ke kiri lah, lorong kiri. Dia ke kanan pun boleh, tapi untuk kali ni dia ke kiri, ke kanan pun boleh. So kiri ni dia long climb sikit. Dia tak stiff tapi dia agak jauh sikit. Ni masih lagi climb Okay, bila dah sampai penghujung sini, kita akan ke gazebo. Memang banyak batu-batu kasar lah kat sini, dengan akar-akar semua. Okey, ke gazebo balik. Ke kanan ni tu nampak tu gazebo tu. Kita akan melalui track belakang gazebo ni untuk ke track seberang Okey, ini belakang gazebo ni. Okey, belakang ni downhill, technical downhill lah. Ini downhill section lah. Ni semua downhill section. Lepas gazebo tu semua downhill. Ni memang short lah.
Dia ada drop, lepas tu dia ada cornering, dia ada berm. Baik awal, steady awal. Nampak tu. Left right, okey. Ni drop tu drop small drop lah. Ni kat belakang ni memang betul nak kena lenggok lah, badan body nak kena lembut. Seolah-olah kita seperti menari bersama basikal. Okey, ni dah penghujung dia. Okey, kita turn left. Turn left ni kita akan menaiki long climb. Ni long climb, dia akan keluar balik dekat jalan simen tadi, yang gazebo tadi, tetapi di bahagian sebelah sini pula. Tadi daripada starting kita bermain di sebelah sana. Okey, sekarang ni dia akan main sebelah sini pula. So ini long climb jauh climb ni. Memang sinilah kebanyakan kalau rider-rider nak take over. Sini adalah salah satu section lah yang boleh take over. Tapi dia jalan dia kena pandai cari kiri kanan semua lopak air, batu-batu. Salah masuk memang clip off lah. Dah lama dah aku tak masuk PCP ni. Tak ada gang nak pergi. Macam ni lah hidup sorang-sorang kan. Cerita sedih sikit Okey, ini technical climb lah. Memang technical climb lah. PCP ni totally memang technical lah. Downhill ke, climbing ke, semua technical. Kecuali kayu dekat laluan tamek dan juga laluan simen tu je lah yang tak ada technical. Nampak tak? Dia keluar balik tadi kita masuk daripada seberang sana. So sekarang ni kita keluar seberang sini. Nampak tu warna polo di situ. Okey, so turun downhill sikit. Okey, ni kita masuk balik sebelah sini single trail. Tadi kita kayu sebelah kiri tau, bahagian kiri ni. Sekarang kita masuk sebelah kanan pula. Okey, ni kita akan masuk ke kebun getah, pokok getah lah. Pokok getah ada, pokok hutan ada, campur-campur lah. Ni single trail Ini memang sukar lah. Kalau rider nak potong memang sukar sikit. Memang tak boleh potong lah sebab ada single trail. Okay, sini masih laju. Sini downhill sikit. Nampak tu technical dia. Okay, ni downhill sikit. Okay, dah masuk dalam ni dia dah tak downhill So nak kena handling lah. Nak kena control handling sini. Okay, ni yang mana aku ingat dah Okey, nampak ni lawan merah dengan hijau tu. So ambil merah. Okey, ni dah downhill ni. Ini downhill ni kira laju kat sini lah. Okey, sini flat balik. Tapi dah ada momentum lah kat sini. Kat sini momentum. And then kat sini nak kena speed sikit sebab sini ada small jump, small hump lah, not jump lah. Okey, so sini kawasan getah. Sini banyak akar lah. Okey, bila sampai sini, ujung sini nanti kita ada short climb. Di sini climb sikit. Kalau tak ada speed memang leceh lah nak naik situ. Okey, so ni dah akan flat balik. Tapi laluan masih lagi single trail. Okey, kat ujung tu depan tu dia ada short climb and then tight corner sebelah kiri. Sini memang technical sebab corner dia kat ujung ni dia ada batu, ada akar. Kalau salah ambil laluan memang tak lepas. Kebanyakan sangkut situ lah. Sebab gearing lagi. Lepas tu daripada jauh tu kita dah kena siap-siap tukar gear lah untuk attack short climb tu dan juga turn left tight corner tu. So sini adalah kawasan yang technical untuk climbing dengan tight cornering. Sini satu lagi tight cornering. Nampak dengan akar tu kita susah nak balancing kat sini tau. Agak sukar lah nampak dengan batu, dengan apa semua kan. Dia kena ada momentum dan juga gearing yang betul. Dan kaki tak boleh mati. Kalau kaki stop memang susah lah. Memang akan jadi clip off lah. Akan sangkut kat situ lah. Nampaknya keep dengan Wanando selamba tu. Ni pun kiri ni nak sampai ke gazebo. Next gazebo ni sini climb ni. Ni dekat pongkis apa tu, pasir tu kan.
So dia keluar balik tarmac sikit dan dia akan masuk kiri. Okey, kiri ni masuk kiri ni kira short distance lah, dipendekkan lah laluan. Kalau ikutkan nak panjang loop PCP ni kita masuk kanan. Okey, untuk race National Champ ni untuk satu lap dalam 3.3 km lah, yang seperti mana saya difahamkan. Tapi kalau untuk full lap, kalau kita ambil sebelah kanan ni, kita akan melalui belakang ni, laluan belakang, laluan kita akan masuk sikit laluan downhill. Itu kalau full lap sampai ke finishing dalam 5 kilo ke 6 km. Mantap kan PCP kan. Okey, kita dah masuk kiri tadi, kita terus ni laluan flat lah. Tapi 3 kilo ni pun dah kira suffer. Memang suffer lah. 3 km ni pun yang saya dengar-dengar Syawal buat pun 11 minit lah, tak sampai 15 minit lah satu lap. Itu elite. Kalau amatur ni mau pergi 20 minit ke 25 minit. So sekarang ni dah nak masuk ke penghujung juga lah ni. Okey, ni downhill sikit. Okay. Ini kosong flat lah, tapi dia still single trail. Tanah memang cantik lah hari ni. Tengok ada akar-akar, ada pokok. Silap-silap peluk pokok. Itu je lah PCP ni. Okay, so kita akan exit ke apa nama tempat ni? Menara. Ni sekarang tengah menuju ke Menara. Okay, sekarang ni sini pun ada climbing, small climb, technical climb. Ada akar-akar semua. Memang kena banyak lift lah, memang lenguh agak tangan. Okay, sekarang ni dah menuju ke Menara. Ni yang dipanggil Menara Menara. Ini last climb lah, last long climb lah. Sini ada climbing. Nampak seperti kip tu, boleh lari, kenapa, apa masalah. Itulah lama tak kayuh, basikal buat hal kan. Wah, itulah kip. Tu apa benda kat tu. So ini dipanggil Menara lah, dua menara ni. Sini kalau nak ambil gambar, okey lah, cun lah, nampak Putrajaya. So bila dah sampai puncak, kita akan downhill, akan melalui section Rock Garden. Nampak Rock Garden tu. Ini pun corner-corner dia ni. Nampak Rock Garden. Kalau first time memang agak seram gak lah nak turun Rock Garden ni. So ni sekarang ni dah semua dah downhill section lah. Downhill section sampai ke exit sebelum jumpa balik Jalan Simen tadi. Ini dah penghujung. Dah menuju ke gazebo yang kita entrance tadi masa mula-mula masuk off-road ni. Sini memang laluan dia single trail, pokok-pokok getah. So okey, ni dah sampai penghujung. Okey, layan corner sikit masuk berm. Baik berm ni, so flow. And then exit tu gazebo tadi. And then exit kita akan masuk ke laluan pump track Pump track. Pump track ni kalau belum lagi arif, jangan terlalu excited. Banyak case lah rider Indo terutama rider-rider hardtail ni. Ini sebenarnya pump track untuk jump bike-nya section lah. Okey, sekarang ni kita turun balik ke tarmac. Kita turun tarmac dan menuju ke finishing line. Itu lagi finishing dia. Okey, dah sampai finishing untuk satu lap.
Okay guys, tu je lah explanation aku sedikit tentang track PCP ni. Family Azik. Ai, lajunya mak jalan dah. Siap eh? Siap mai. Allahu akbar. Siap mai. Bawa sampai. Bawa sampai. Jom. Tengok yang tua-tua ni je. Serius. Nampak tak? Nampak tak macam mana? Ni dia. Kita rider tak ada beza kan? Family semua kongsi-kongsi je boleh. Tak ada masalah. Kak sihat kak eh? Sihat. Alhamdulillah. Nampak badan pun dah naik juga tu. Dah kembung sikit dah tu, pipi tu. Dah berisi dah tu. Alhamdulillah. Untuk pengetahuan semua, PCP ni adalah track yang dibuat mengikut spek UCI. Masa zaman track ni baru dibuat, sedang dalam pembinaan, aku pun dah ada dah dekat PCP ni. Tapi kayu untuk section downhill, masa tu dia tengah buat section XCO ni. So kita beruntung lah sebenarnya ada track seperti PCP ni. Okay, dia boleh katakan bertaraf international juga lah. Okay, so rugi jika kita tidak menggunakan sepenuhnya lah. Harap-harap selepas ni adalah event-event XCO selain daripada national champ je lah. Tapi zaman saya dulu, masa PCP ni baru siap apa semua, kerap jugalah event dekat PCP ni yang dianjurkan XCO. So diharap akan diadakan kembali lah perlumbaan XCO ni. Dalam mountain bike ni, XCO ni adalah satu disiplin yang utamalah bagi mountain bike. Okay, so bagi yang belum pernah datang ke sini, bolehlah datang, kayu pelan-pelan, slow tengok, rasai lah, kan. Takut-takut satu hari nanti PCP pun tak ada lagi. So terima kasih lah, minta maaf lah andai kata ada salah silap apa yang saya explain ni, sebab saya pun dah lama tak masuk PCP ni. Ini pun saya ingat lupa lah. Okay, so apa-apa, Roger, bye bye.
Ni.
kasih.
dengan nombor 120. Oh, lebih kurang lagi.
ada gas. Agak aku. Nanti kau tengok belakang tau. Kau minta satu.
Ringkes abang.
berlomba 113 untuk Master A. Kategori elite. Syawal, Daniel, Shani dan juga Fahmi. Orang je. Yang belakang ni kategori apa ni? Aku tunggu muat rasa. Belakang ni under 23. 23 ada lebih kurang 12 rider. Itu nomor 4 Sami Sami Muhammad Syawal dengan kamu. Itu nomor 1 Muhammad Syawal bin Masrin Perak. Itu nomor 3 itu nomor 11 Tengku Bukit Ketua Langsor. Nomor 8 Syekh Muhammad Halim bin Muhammad Noh. Nomor 9 Muhammad Halim bin Muhammad. Nomor 10 Muhammad Satwa bin dan ikuti berlomba-lomba yang lain. Hari ini adalah untuk berlomba Angel Destiny yang berada di belakang berlomba untuk Mendy. Dan di belakang sekali adalah berlomba-lomba untuk Mendy. Menjunya itu nomor 21 Ahmad Dini bin Rohini. Ada ke pun kau kacau macam ni. Jadi aku ambil otak kau. 30 seconds. 30 saat untuk dilepaskan. We will start within the next 15 seconds. Riders. Jadi dilepaskan untuk 4 berlomba elite, untuk 6 pusingan. Inilah dia untuk berlomba. Ada 5 pusingan untuk lelaki bawah 23 tahun. Seconds. We will be start in the next 15 seconds. Riders. Jadi dilepaskan 12 berlomba untuk kategori Man Under 23 dan kini bersiap sedia di grid adalah ada follow. Itu bahaya sikit lah. Siapa tu? Siapa tu tu? Oh ni lah. Haji. Dia dah potong ke? Untuk
Kategori junior. Dengan Mak Aziz ni. Naik ke atas. Katanya bawah kau jerit tak dengar. Yo, tak longgar. Kau kat atas. Mekik-mekik kat atas. Okey, kita mekik-mekik atas. Sekarang kategori elite dengan under 23 dengan junior. Oh, Syawal dah keluar lu. Syawal. Perak. Oh, Syawal dengan basikal baru dia. Memang nampak smooth lah. Okey. Jauh Syawal. Sani. Tene. Baik Ami. Kami. Lepak dengan kameraman kita, Brother Hafiz. Lain sini ya, Lain sini ya. Layan tak bawa ni. Bawa sahabat ambil footage. Untuk mana? Bulletin utama. Malam ke? Malam ni. Malam ni. Harap-harap muka saya masuk lah. Bocor kak, bocor bagi tahu bawah, teknikal. Aziz bocor. Bocor bang, Aziz bocor. Standby. Haris. Aziz bocor. Depan. Depan belakang dia. Tayar dah bocor. Standby. Baik Perak. Gamas Selangor. Kamuris, up sikit Riz. Dah tu. Sudah naik. Okey dek, tak apa dek. Dek, tenang. Boleh dapat, tenang. Okey dek. Layan dulu. Dia jauh boleh. Come on Selangor. Okey, baik. Oh, lamai. Oh. Dia belanja. Rapat lagi, Mi. Dekat Ip, jangan jarak Ip. Dah habis. Awak boleh, Mi. Depan lagi, Mi. Kita belanja cameraman kita ni. Bawa footage untuk game Minari. Kak, Aziz bocor di lap pertama tadi kak. Ya, So sekarang harap doa seorang ibu kak. Doakan Aziz sekarang kak. Doakan dipermudahkan dan boleh lead balik. Okey insya-Allah. Go Syawal. Okey Wal, belanja tu Wal. Wah, Syawal belanja tu Epic 9. Okey Ayub ni. Yub basikal Syawal padu Yub. Specialize Yub. Yang mana rekam ni boleh tengok sekali. Epic 9. Epic 9 Tadi yang Syawal pakai Epic apa? Epic 8 Memang mantap. Oi mantap lah tengok Syawal memang selesa lah. Lepas tu kita boleh tengok lepas ni apa? Abang Otai kita macam mana? Okey, kita datang ke Abang hijau kita. Kita datang ke mana? Lui Damansara Perdana. Damansara Perdana. Okey.
Ni specialize. Hei. Dia orang nak tunggu ATM pasti nak kata cepat sikit ni. Okey dah ni, belanja dah ni. Nenek, gambar ni. Alamak, dia orang dah belanja lah. Dua-dua ni BMX ni sedap ah. Ya, teneng dengan Sani. Oh, Aziz dapat kerja kembali. Jauh tak? Baik Zik, baik Zik. Belakang ni je. Tak jauh. Tak jauh. Nombor 1 bawah 23. Guy rider Sarawak. Under 23. Aris mungkin ada masalah teknikal. Mi, habis kami, kamu Mi. Boleh. Basikal bunyi kenapa Mi? Fahmi, Elite nombor 4. Kamoris. Boleh maintain lagi, maintain. Kontrol balik. Yang Sarawak, okey, boleh dapat Aris. Boleh Aris. Come on Jo. Baik awal. Lagi. Okey, kita bersama rider downhill. Kenalkan siapa nama ni? Fariha Afina. Faria Afina dari mewakili Terengganu. So macam mana downhill ni hari? Kalau. So kalah. Boleh lah dekat. Kalau. Masuk YouTube ni. Kabarlah. Nombor berapa? Nombor 5. Nombor 5. Rider bidang terjun. Datang-datang tu lomba khabar. So ni pengalaman pertama lah. Yes. Kedua. Ha. So beres Beres. So Luncur. Alamak. Okey, kita Burma. tahniah. Anda apa? Anda Youth. Okey, mungkin ini bakal champion ni akan datang lagi 2-3 tahun. 2-3 tahun lagi insya-Allah, tak mustahil. Okey Fina, tahniah Okey. Sikit. Bye bye. Hijau. Okey. Jangan lupa subscribe King Hijau. Ya. Lolok. Terima kasih. Sama-sama. Ni bapak-bapak ni. Dari mana bang? TV. Selangor. Tim Selangor. TV. Oh, okey, cantik Selangor nampak steady sekarang Di bawah kendali Syahrin Amir. Okey, terbaik. Alamak apa Selangor. Selangor juga. Selangor padu sekarang. Banyak improvement. Tegan dulu. Terengganu jangan cakap lah. Oi, tenek. Mandi dia guys. Tenek rambut celak sikit. Alamak tenek belanja. Okey.
10 Sarawak menuju ke Faizal. Sikit lagi, Bek. Kamuris. Tahan sikit, tak boleh. Tahan sikit. Tahan ris. Habis depan, tangkap depan, Bek. 30 second kat depan, 30 second. Jauh. 30. Tambah. Jangan bagi Syawal potong. Abang Syawal. Baik, Wal, belanja Willy, Wal. Wah, Syawal belanja Willy ah. Thank you, Wal. Inilah dia. Pelumba daripada Putrajaya. Handaman untuk beliau. Bagi main under 23. Dari pelumba 23 daripada Sarawak menamatkan perlumbaan. Okey, penutup untuk video kali ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang menonton. Kita jumpa lagi pada next video. Alright.